Masa sujud, benarkah solat kita tidak sah sekiranya ada helaian rambut yang menutup dahi tersebut? Jawabnya, benarlah perkataan ini tidak benar. Ada orang khabar kalau kita sujud ada rambut seorang atau 3 orang, kita sujud pakai kokok, patut ada rambut jatuh ini 2 orang atau 5 orang, kita pun sujud, tak sah sembahyang. Jawabnya perkataan itu tidak benar, tidak diambil daripada perkataan ulama-ulama. Kata ulama-ulama, jika kita sujud dan rambut kita dahi kita sebahagiannya tertutup, tetapi ada sebahagian kecil dahi yang kena pada tempat sujud, maka sujud tersebut telah pun sah. Contohlah, jenis rambut perih. Ni banyak kan budak muda. Dia kalau lumpur dia banyak perih gini. Piano dia banyak tak-tak naik. Naik gitu. Nampak? Ayam api. Kalau lumpur dia perih gini. Set dia ni. Skimat ke benda? Tutup sebelah ni. Tutup mata sebelah. Jadi dia pun sujud. Bila sujud tutup dengan rambut sebelah, belah dahi ni terbuka, belah ni kena sejadah. Faham? Ayah haji tak sah pakai serban atas kening. Dah haji pakai serban, dia pergi ke Mekah, dia ingat balik Mekah kena pakai serban. Orang pakai serban lilit kat atas ni, dia lilit kat atas kening. Dah bila sujud kena tak dahi? Tak sah. Haji walpak. Dia haji tapi tak mau dengar orang ngajar. Semayang tak sah.